Okey, dia kata diagram show a simple cathode ray. Okay, cathode ray emit electron when the P switch is closed. Maksudnya bila switch ini ditutup. Ditutup maksudnya on ke off? Ya, kita on. Masa bila kita on switch ni, elektrik akan mengalir dekat sini lah. Dia akan pergi ke filament dan kembali ke terminal ni. Sebab dia arus lalit dia macam ni lah. Dia pergi sini, lepas tu dia pergi sini, lepas tu kembali pula sini. Sini, dia lalu sini. Okey, jadi biasanya filament, apa tugas filament dalam soalan ni? Apa tugas filament sebenarnya? Ya? Apa tugas filament? Ya, dia menghasilkan haba. Faham Jadi biasanya filament ni dibuat pada bahan yang mempunyai apa? Apa yang tinggi? Bahan apa? Biasanya filament pada bahan apa? Bahan ni apa? Nikkel boleh juga, tapi paling tepat ialah tungsten. Kerana tungsten mempunyai apa? Mempunyai kita dah masuk ni lah, dah masuk level ni, bukan masuk nak tanya-tanya, nak jual. Mempunyai apa? Tungsten mempunyai jenuh lah. Kau lewat ni? Satu kelas ni? Dapat tak? Mempunyai kerintangan yang tinggi. Bila kerintangan tinggi, rintangan dia tinggi. Apa formula dia? R sama dengan rho L per A. Nampak? Kamu tak dapat ni, nampak? Jadi hubungan R dengan rho berkadar terus. Bila rintangan tinggi, maka suhu akan tinggi. Tak? Bila suhu tinggi, tenaga haba akan tinggi. Jadi tungsten ni akan menghasilkan tenaga haba. Tugasnya untuk memanaskan siapa? Memanaskan memanaskan katon. Boleh kan? Jadi tugas tungsten ialah filament ni memanaskan katon. Itu yang kamu kena faham memanaskan katon. Itu yang kita kena tahulah. Dia tugas dia adalah memanaskan katon. Okey. Itu cerita yang pertama lah. Berkaitan dengan ni lah Jadi kita ada dua bekalan. Pertama kita panggil bekalan voltan rendah. Ni voltan rendah lah, bukan tinggi Tugas dia untuk menghidupkan filament. Itu je tugas dia. Boleh? Okey, kita ada VLT. Kita panggil extra high tension, EHT. Ni seketul ni. Ni. Ini terminal negatif. Jadi sebab dia negatif, dia akan bergerak sini. Apa yang bergerak ke sini? Elektron. Jadi elektron akan berkumpul di sini. Elektron akan berkumpul di katon. Boleh? Elektron akan berkumpul di katon. Dan ini terminal positif. Elektron bercas negatif, dan dia akan bergerak ke terminal positif. Boleh faham? Bila saja elektron sampai ke terminal positif, maka litar sudah lengkap. Boleh? Litar sudah lengkap. Ataupun kamu akan nampak satu sinar yang bergerak ke sini. Dipanggil sinar katon. Faham? Sinar katon bercas negatif. Sebab dia adalah fast moving electron. Kena faham macam tu Kamu kena faham macam tu. Bukan faham tahu sikit je Kita tahu macam tu. Okey, jadi kita tengok sini. Dan apa medium yang diperlukan untuk dalam ni, bekas ni? Bekas ni apa? Dalam tube ni? Ya, vacuum. Kenapa kita perlukan vacuum? Sebab elektron tidak berlanggar dengan, kalau udara dia akan berlanggar dengan molekul udara lah Jadi lain satu sebab juga vacuum ni adalah juga kita panggil penebat ataupun insulator. Boleh? Elektron sebenarnya tak boleh bergerak daripada kathod ke anode sebab vacuum tu insulator. Faham? Dengan cara apa elektron dapat bergerak daripada kathod ke anode? Dengan cara apa? Dengan cara apa?
elektron tak boleh bergerak daripada katot ke anod. Tapi elektron telah dipaksa bergerak katot ke anod dengan cara yang memang dia pecut. Dia bergerak, dia akan pecut lah. Dengan cara apa? Ya, pemanasan katot. Oleh siapa? Tungsten ataupun filament. Itu kamu kena tahu kan. Cikgu buat soalan macam ni tak? Lepas tu pun kita bincang soalan. Saya cikgu bukan tanya seseorang pula seorang budak yang pelajar cikgu suka lah tanya kamu kan jawab seorang. Okey, soalan pertama. Dia kata name the process that enable the emission of electron at the cathode. Dia katakan namakan proses yang menyebabkan elektron yang terbebas ke katot. Apa nama proses dia? Apa nama soalan proses dia? Ini senang ya. Ini soalan tajuk ya. Tajuk utama dia apa? Basket? Ya. Dia ada perkataan term ion. Boleh? Kita panggil pancaran term ion ataupun term ion emission. Term maksudnya apa? Maksud apa? Haba. Ion merujuk pada elektron. Faham? Jadi haba yang dibekalkan oleh elektron untuk bergerak daripada katot ke anod. Ini kamu kena tahu. Haba yang dibekalkan oleh elektron untuk bergerak daripada katot ke anod. Ini panggil pancaran term ion. Harap boleh faham ni boleh buat. Okey. Kita pergi yang kedua. Ni minta kamu jawab lah. Ni dah masuk yang ni state one reason why the extra high tension ataupun voltan lampau tinggi is used. Kenapa kita gunakan VLT? Siapa boleh jawab? Ya? Hasilkan beza keupayaan tak berapa tepat sangat tu sebab dia terlalu umum. Ya? Ya, untuk memecutkan elektron, to accelerate the electron. Boleh faham kenapa kita nak elektron? Supaya dekat sini akan terkumpulnya banyak elektron dekat sini. Bila voltage ini kita tinggikan, bila volt ni kita tinggi, jadi medan elektrik adalah tinggi. Faham? Medan elektrik tinggi, jadi banyak elektron terkumpul di sini, tapi tak boleh bergerak daripada katot ke anod. Jadi kita perlu bantuan filament. Faham? Filament panaskan, baru elektron bergerak. Jadi memecutkan elektron. Okey, boleh biasanya jawab macam ni. To accelerate the electron. Ni jawapan yang standard skema. Kalau kata to increase the potential different. Boleh, tapi kurang tepat. Mungkin skema tak terima lah. Boleh Itu tak boleh Okey. Okey, kita pergi pada yang berikutnya. Soalan ni ni kita ni soalan pengiraan. Tadi soalan pertama ni soalan kita panggil mengingat. Ini pun boleh kata soalan mengingat lah, tapi dia memahami lah daripada konsep memahami lah, Q&A lah. Q&A. Ni soalan ni Dia kata when the electron flow in the cathode ray, the current produced 5 second. 5 second ada T. T T is 0.01. Ini apa simbol? Apa simbol untuk current? Ni. Apa nama ni? Hilman apa? Faris Arjuna. Apa I? Jadi kita ada I, kita ada T. Boleh tak? Jadi I, T. Apa formula yang berkait? Dapat soalan yang berkalkulate the total charge. Charge apa simbol dia? Ni Faris. Charge apa simbol dia? Charge simbol apa? Tak dapat jawab. Okey, kelas. Ya, kuat sikit. Kamu ni cikgu batuk ni, kamu cakap ni apa? Ke kamu lagi teruk bersama cikgu? Apa dia? Charge apa simbol dia? Ya, Q. Malu sangat ni charge Q. Okay. Kita ada I, T dengan Q. Apa formula yang dikaitkan di sini? Ya, formula ada dalam tajuk. Bukan tajuk elektronik tajuk elektrik. Iaitu Q sama dengan IT. Jadi kita boleh carilah berapa charge dia dengan mendarab 5 dengan 0.01.
Jadi kita dapat apa? 0.05 unit. Unit apa? Unit apa? Masih lagi ya. C ya. C refer pada kolom. Ini nama saintis kan, kolom. Itu dah. Darab 0.05 kolom. Faham Jadi markah ni biasanya gantikanlah. Darab ni satu markah, satu, dua markah. Boleh faham? Boleh tak? Boleh Nanti soalan ni bila-bila masa cikgu akan bagi kamu boleh jawab tak boleh jawab? Maksudnya kalau kelas ni kamu ambil kisah ke tak ambil kisah, kita akan buat soalan yang sama. Cikgu bukan jenis bagi soalan lain, soalan sama juga. Pastikan gambar akan penuh. Ingat Okey. Ini soalan SPM Okey, soalan seterusnya D. Soalan panjang sikit lah, tapi pendek je jawapan. The diagram show a incomplete part of the cathode ray in electrical field. Maksudnya ada cathode ray yang sedang bergerak, tapi kita punya lukisan sampai setakat ini saja. Sebenarnya ada lagi lukisan ni nak lengkapkan Okey. Kamu tengok ini terminal positif, ini negatif. Jadi plat ni bercas apa? Ya, bercas positif. Yang bawah ni bercas. Jadi cathode ray ni sebenarnya adalah elektron, dia bercas. Jadi dia akan bila bergerak dalam dua medan, ingat, medan elektrik ataupun medan magnet, dia akan terpesong. Faham? Deflect. Dia akan deflect. Sekarang dia lebih deflect ke plat positif. Sebab different charge dia akan attracted. Faham? Jadi dia akan terpesong. Bila dia akan terpesong, di kawasan ni dia mula terpesong. Faham? Jadi kalau kamu lukis macam ni. Okey. Maksudnya kamu lukis ni, dia dah mula terpesong kat sini. Dah mula bengkok. Faham? Tapi kalau kamu lukis macam ni, salah. Kamu lukis elok cantik, lurus macam ni dulu, dekat sini baru kau buat terpesong. Itu kira salah. Ada pelajar buat macam tu. Dekat sini cantik, lurus. Dekat sini dia buat pesong. Itu salah. Ini salah jangan. Ini kena ada pesongan macam ni. Ataupun dekat sini start ke, dekat sini dah mula pesong ke, dekat mana-mana. Bila masuk je kawasan medan elektrik, dia adalah akan terpesong. Boleh faham? Okey, boleh faham Okey, ada kata beri sebab kamu. Kenapa dia terpesong ke plat positif? Sebab apa? Apa alasannya? Kat bawah tu. Rahman, apa Rahman? Jawapan. Kenapa terpesong? Sinar katot bercas negatif. Ataupun kamu kata berlaku daya tarikan di antara sinar katot dengan plat positif. Itu pun boleh lah. Okey boleh jawab itu Okey, jadi jawapan yang ni lah. Terima bercas negatif. Itu tepat sekali lah. Okey. Kita stop kat sini untuk rakaman.